Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ghurril mayamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin, amma ba'd. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ta'ala pada sesi kali ini kita akan sama-sama menyambung pembacaan hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada hari ini kita akan sama-sama mengambil ibrah, pelajaran dan faedah daripada hadis yang ke-24 yang bertajuk haram melakukan kezaliman. Hadis ini adalah merupakan hadis qudsi yang panjang. Dan hadis qudsi adalah merupakan hadis yang diungkapkan lafaznya oleh Nabi SAW dan disandarkan maknanya kepada Allah. Hadis qudsi tidak seperti Al-Quran, kerana Al-Quran pada setiap hurufnya membaca dikira pahala dan fadilat. Ia berbeza dengan hadis qudsi. Hadis qudsi tidak boleh dibawa bacaan di dalam sembahyang, manakala Al-Quran kalam Allah boleh dibawa baca dalam sembahyang. Begitulah seterusnya beberapa perbezaan daripada hadis qudsi yang merupakan lafaz Nabi sebagai manusia tetapi sandarannya kepada Allah SWT secara makna. Manakala Al-Quranul Karim lafaz dan maknanya datang daripada Allah tanpa sebarang lafaz manusia di dalamnya. Para penonton dan pendengar yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan sama-sama melihat pelajaran daripada hadis ke-24. Tajuknya haram melakukan kezaliman. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah. Allah kata kepada semua manusia, Nabi tolong sampaikan, Allah kata kepada semua manusia. Kata Allah kepada kita semua, termasuk saya, termasuk semua yang mendengar. Kata Allah Ta'ala kepada kita semua, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai sekalian hambaku, kita semualah. Ya Allah, ya. Apa dia Allah? Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku menetapkan bahawa aku tidak akan melakukan kezaliman. Maksudnya Allah Ta'ala berkuasa segala-galanya, Allah tak akan buat zalim. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Maka aku menjadikan larangan buat zalim di kalangan manusia. Rangkap pertama hadis ini memberikan suatu pelajaran kepada kita semua. Apa dia? Iaitu haram, tak boleh buat apa jua kezaliman sesama manusia atau sesama bukan manusia. Zalim terhadap kucing, masuk kucing dalam mesin basuh, masuk dalam dryer sebagai contoh. Zalim kepada manusia, ambil hak dia, suruh dia buat kerja tapi gaji tak bayar, itu zalim. Allah Ta'ala kata, aku ni berkuasa, boleh buat apa saja, tapi aku tak akan buat zalim, kata Allah. Maka kalian, wahai hamba-hambaku, jangan buat zalim. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, zalim ni benda yang Allah paling tak suka. Allah paling tak suka. Dalam Quran Allah sebut, Wallahu la yahdil qawmadh zalimin. Allah tak akan bagi petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi Allah Ta'ala sangat tak suka kepada kezaliman. Oleh itu, sama-sama kita ambil pelajaran hadis ini untuk hidup. Jangan buat zalim, jangan buat aniaya orang, jangan ambil hak orang, kerana Allah Ta'ala sangat tidak menyukai akan kezaliman. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebutkan, Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai sekalian hambaku, kalian dulunya orang yang sesat. Kalian orang yang sesat, tak tahu hidayah, tak tahu jalan kebenaran. Lalu siapa yang aku nak dia selamat, aku akan bagi petunjuk kat dia. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, hari ini kita tengok hidup kita, insya-Allah mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita. Kita hidup betul, sembahyang jaga, kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita jaga tak makan haram, tak makan yang halal, tak buat itu ni. Semua tu kerana hidayah Allah. Awalnya Allah lorongkan kita jalan ini. Cuba kita bayangkan hidup kita ni Allah lorongkan jalan gangster. Allah lorongkan jalan, minta orang sebut LGBT. Kita boleh lari ke daripada ketetapan itu? Tak boleh. Tetapi Allah menginginkan kita berada dalam jalan hidayah.
Dan Allah Ta'ala kata apa? Kalian semua sesat, tetapi aku nak selamatkan kalian. Ada orang yang aku bagi hidayah kat dia. Lalu wahai seorang hamba, wahai hamba-hambaku, selalulah minta hidayah kepada aku akan bagi hidayah kepada kamu. Jadi tuan-tuan, pelajaran kedua dalam hadis ini adalah jangan berhenti minta hidayah daripada Allah. Sebab itu dalam setiap sembahyang kita pun membaca ihdinas siratal mustaqim. Bukan sekali, satu hari 17 kali, 13 kali kita baca ihdinas sirat, minta petunjuk, minta petunjuk, minta petunjuk, tak berhenti. Jadi ini insya-Allah mudah-mudahan menjadi satu daripada jalan Allah bagi kita hidayah menerusi hadis ini. Yang ketiga adalah ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtu. Wahai sekalian hamba, kalian semua adalah orang yang lapar. Maknanya apa? Wahai sekalian manusia, kalau tidak aku berikan makan, turunkan hujan, tumbuhkan pokok, hidupkan haiwan, kalian hidup kelaparan. Kecuali siapa yang aku nak berikan makan. Allah takdirkan kita hidup dalam negara ini, dalam kampung ini, dalam tempat ini, cukup makanan. Ayam sampai, beras sampai, itu sampai. Sebab Allah izinkan berlaku. Kalau Allah Ta'ala tak nak itu berlaku, Allah boleh jadikan kemarau, serangan makhluk perosak, rosak habis beras, padi, makanan, kita makan. Dan kita boleh mati kelaparan. Tapi Allah dengan rahmatnya bagi kita makan. Dan Allah Ta'ala kata, fastat'imuni ut'imkum. Oleh itu wahai hamba, mintalah kat aku, minta. Walaupun kita kata saya beli kat kedai, tak, minta. Tanpa Allah bagi, kedai pun tak boleh jual. Ingat tak masa PKP dulu, semua barang tak cukup. Itu baru sekejap, baru PKP. Jadi menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala nak setiap hamba itu tazallul, ta'abbud, rendah diri pada Allah yang diberikan segala sesuatu. Begitulah seterusnya, ibadi kullukum 'ar illa man kasautu. Semua kalian tak berpakaian kecuali siapa yang aku berikan kepada pakaian. Tuan-tuan lihat ni kartun yang kita pakai ni asal daripada ulat daripada ulat sutera. Kalau yang sutera lah. Kalau yang itu daun daripada binatang, itu macam-macam. Semua Allah siapkan untuk kita ada. Dan kita ingat lagi zaman-zaman dahulu orang kaedah berpakaiannya begitu dan begini. Orang dalam hutan ada yang hidup tanpa pedoman, pakai tak sempurna. Kita jadikan sempurna dan Allah mudahkan kesempurnaan pakaian itu wujud. Jekyll banyak dan sebagainya. Jadi semua itu nikmat daripada Allah yang memudahkan penyediaan pakaian. Dan Allah Ta'ala kata apa? Mintalah kepadaku akan pakai, maka aku berikan kepada kalian nikmat pakaian tersebut. Hadirin semua, begitulah seterusnya. Allah Ta'ala kata tentang keluasan rahmatnya pula. Tadi nikmat. Pertama, larangan zalim. Yang kedua nikmat. Yang ketiga nikmat. Yang keempat nikmat. Yang kelima, ya ibadi, innakum tikhti'una bil-laili wan-nahar. Wa an aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai sekalian hamba-Ku, kalian ni penuh dengan dosa siang dan malam. Kita akuilah tuan-tuan ya, kita semua sama. Malam buat dosa, siang buat dosa. Tengok handphone buat dosa, keluar rumah buat dosa. Banyak dosa kita. Kalian buat dosa siang dan malam. Aku adalah yang mengampunkan dosa. Mintalah ampun dengan aku. Aku akan ampunkan kalian semua. Tuan-tuan, ini adalah yang keenam. Luasnya rahmat Allah. Jangan pernah putus asa daripada keampunan Allah. Banyak mana pun dosa kita, ingat Allah lebih luas keampunannya kepada kita semua. 2. 6. Kemudian yang seterusnya, Allah Ta'ala nak gambarkan makhluk, kamu tak ada kuasa, aku yang berkuasa. Kata Allah Ta'ala, innakum lan tablughu durri fatudurri. Kalian semua tak akan mampu capai satu kekuatan untuk mudaratkan aku. Maknanya tak ada siapa boleh lawan Allah. Kita katalah Israel, mereka kan, mereka cuba lawan Tuhan, lawan Allah, Tuhan orang Islam. Dia takkan boleh buat. Kalian takkan mampu ada kekuatan untuk melemahkan Allah, mengalahkan Allah, mudaratkan Allah. Fataduruni walam tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan kalian takkan boleh sampaikan manfaat pada Allah untuk kalian bagi manfaat kepada Allah. Maksudnya apa ya? Allah Ta'ala tak ambil apa pun daripada kita. Sembahyang kita untuk kita, bukan untuk Allah. Maknanya manfaat itu tak balik ke Allah. Sembelih lembu, korban untuk manusia makan, bukan Allah ambil dagingnya. Jadi Allah tak perlukan apa-apa daripada manusia. Dan manusia tak akan mampu kalahkan Tuhan. Oleh itu hadis ini menjadikan kita tertunduk kepada Tuhan. Ya Allah, aku buat baik, Engkau bagi pahala itu pun untuk diri aku. Aku sembelih pun untuk aku juga. Cari nafkah dapat pahala pun nak akhirnya aku makan juga. Dan kalau dia nak jadi orang jahat, nak jadi samsing, tak nak sembahyang, tak nak itu, ingat kamu nak jadi samsing macam mana pun, kamu tak akan boleh lawan Tuhan. Kerana Tuhan pencipta, kamu makhluk.
Hadis ini menggambarkan tauhid yang sebenar. Seorang hamba takkan boleh lari daripada kuasaan Allah SWT. Hadis ini akan menundukkan hati kita, aku hamba tak boleh buat apa, Allah yang maha berkuasa. Allah maha berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, kemudian hadis terusnya menunjukkan kekayaan Allah yang tak bertepi. Apapun yang Allah lakukan takkan pernah mengurangkan kekayaannya. Allah kata apa? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki. Mana-mana makhluk daripada generasi awal sampai generasi akhir, manusia dan jin. Banyak tuan-tuan. Kalau daripada zaman Nabi Adam sampai zaman kita 2025 ni, dah juta manusia dah. Bukan juta, bilion, trilion manusia dah. Allah Ta'ala kata apa? Kalaulah seluruh manusia di awal dan di akhir kumpul, semua jin di awal dan kumpul, ramai betul ni. Kemudian apa dia? Kemudian mereka menjadi orang yang sangat baik. Maknanya orang semua baik, semua taat pada Allah. Tidak akan menambah kemuliaan dan kekayaan Allah. Sama je, kerana dia tak terkait dengan makhluk. Kekuasaan Allah, kebesaran Allah, ini adalah tauhid, ini adalah akidah. Allah ghaniyun 'anil alimin, maha kaya daripada segala sesuatu. Lalu Allah Ta'ala kata, kalau semua makhluk jadi baik, tak menambah pun kemuliaan Allah. Hadis terusnya sambung, kalaulah seluruh manusia dan jin jadi jahat, tidak akan mengurangkan juga kuasa Allah. Kerana apa? Jahat kamu tak mengurangkan, tak mudaratkan Tuhan. Baik kamu pun tak tambahkan Tuhan. Kerana Allah berkuasa secara sedia kala dan sendiri, tak berhajat kepada makhluk. Kemudian sambungan hadis itu mengatakan tentang keluasan rahmat Allah, kekuatan dan kekayaannya. Lau anna awalakum, kalaulah generasi awal manusia dan jin semua berkumpul di satu tempat, minta ya Allah, Allah bagi semua hajat. Tadi ada, katalah kita ada 20 trilion manusia, dengan jin kumpul sekali, semuanya minta Allah dengan hajat masing-masing. Kata Allah Ta'ala, kata dia, fa'a'ta kulla wahidin mas'alatah. Setiap satu tu aku bagi dia punya hajat. Yang ni nak ni, yang ni nak ni, Allah bagi. Sejumlah ramai manusia, macam jemaah haji tu dia minta semua macam hajat. Katalah Allah bagi semua. Kata Allah pada dia, kalau aku bagi seluruh makhluk itu permintaannya, tidak akan mengurangkan kekayaanku dan kuasaku, melainkan macam satu jarum. Macam satu jarum letak dekat laut, angkat air yang ikut jarum tu, macam tu je lah. Kalau nak umpama kurang, dengan laut yang luas masih banyak lagi kekayaan. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, hadis ini mengajarkan kepada kita, Allah maha kaya. Jangan kita kata, aku nak minta Allah Ta'ala jodoh yang baik ni, Allah boleh bagi ke kalau jodoh tu? Sedangkan aku macam ni, Allah boleh bagi jauh lebih daripada itu. Aku nak minta Allah jadi orang alim, boleh ke ni? Aku padahal aku ni, Allah Ta'ala maha kaya nak bagi kalau dia nak bagi. Kekayaan Allah Ta'ala tidak bertepi. Kalau dibagi semua makhluk, takkan mengurangkan kekayaannya, langsung takkan kekayaannya. Hadirin semua yang terakhir, hadis ini ditutup dengan, ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya semua itu amalan kamu. Maknanya apa yang kamu buat, kamu akan tuai hasilnya. Kamu buat baik, kamu akan ambil kebaikan itu. Aku akan sempurnakan balasan kamu tanpa mengurangkan di akhirat nanti. Siapa yang telah melakukan kebaikan dalam hidup ini, pujilah Allah, dengan taufik itu kamu buat baik. Kita boleh sembahyang, baca Quran, ngaji dan sebagainya, pujilah Allah. Allah yang taufikkan kita boleh buat semua itu. Siapa yang buat selain itu, didapati diri dia tertinggal sembahyang, dapati diri dia buat maksiat, dosa, kata Allah Ta'ala, jangan cela melainkan diri sendiri. Hadis ini mengajarkan kepada kita, semua benda baik yang kita buat, sandarkan pada Allah. Tetapi kalau keburukan yang kita buat, jangan sandar melainkan pada diri sendiri. Hakikatnya semua daripada Allah, tapi itu adalah kelemahan kita untuk kita perbaiki bersama agar kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang saleh. Kesimpulan umum hadis ini mengajarkan kepada kita ketunggalan kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang maha berkuasa itu tidak melakukan zalim. Kita kena mesti lagi bawah, jangan melakukan kezaliman. Dan hadis yang lain mengajarkan kepada kita tentang Allah Ta'ala tak berhajat kepada makhluk, tetapi semua makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat menjadi seorang hamba yang taat, menerusi hadis ini untuk menjadi hamba yang tunduk kepada kekuasaan Allah, menjadi hamba yang betul-betul taat kepada Allah Azza wa Jalla dan selalu bersyukur di atas segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wal 'afwu minkum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.